Assalamualaikum geng. Okey, hari ni hari Sabtu geng. Macam biasa Sabtu aku akan mancing lah. Tapi hari ni aku mancing tempat lain geng. Kau tengok tu. Tu geng. Aku ngai dekat Kailah geng. Aku ngai kat Kailah. Jadi tanpa melengah ke masa jom kita mancing dulu lah. Kita tengok macam mana. Nanti aku review setup geng. Okey, mantap. Jom. Okey geng. Yang korang nampak kau tengok ni. Ni orang-orang lama belaka ni. Mana duduk sini belaka ni? Apa hal duduk sini? Oh, lari bidang. Okey geng, kita review setup dulu. Hari ni aku pakai soft plastik daripada Daruma Tackle geng. Soft plastik Amuro. Warna putih ni, ekor merah geng. Aku nak tengok ada gasok ke tak ada gasok. Jom kita tengah dulu. Bersama dengan ESP Legera geng. Kau tengok ESP Legera cantik, kecil, compact, padat bersama rod randuk 410 geng. Okey geng. Tanpa melengahkan masa, jom kita casting terus lah. Kita casting terus geng tanpa melengahkan masa. Okey geng, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Mantap. Mantap ya, first cast kita. Kita tengok ada yang ketuk ke, tak ada yang ketuk. Kita tengok lah. Mantap. Okey geng, kolam ni dah beberapa kali dah aku pergi kolam ni geng. Tapi kat sini bagi aku SP dia kurang menjadi sikit geng. Sebab apa? Sebab ikan kat sini dia campur-campur ada geng. Dia ada red sniper, ada jenis hawk, ada ikan merah, ada senangin ada. Sebab tu kalau SP ni dia kurang sikit. Sebab biasa ni ikan cakap putih je yang kebanyakan yang ambil lah. Biasa yang galok cakap putih je. Tapi kalau ikan-ikan awak jenis yang gigi tajam ni, dia kurang sikit ambil soft plastik. Aku rasa lepas ni aku akan pakai tali yang hayak lah. Umpan ikan kan. Aku ada bawa umpan ikan standby. Tapi kalau ni best dia satu kan. Best dia kalau ni kecil. Jadi ikan tu kalau dilepas banyak, nak strike tu tinggi lah. Kalau ni best sebab tu, sebab dia kecil. Nak dibandingkan dengan poknik tu 3 kali ganda ataupun 4 kali ganda lah. Kolam ni kecil berbanding dengan poknik. Kat sini syok kalau pakai udang hidup ataupun umpan ikan memang syok kan. Sebab dia banyak ikan bergigi kat dalam ni. Itulah kan. Aku ni pun dah setengah jam dah casting ni. Belum ada lagi yang ketuk. Angler lain pun main SP tak ada langsung yang ketuk SP. Yang naik hanya yang pakai umpan udang kopek ataupun ikan lah. Tapi kita ni kita cuba dulu tengok dalam masa sejam kalau tak ada lagi kita tukar. Gitu lah kan. Ciao. Macam kenal je. Dah mana sesak pas sini Dah lah, kawan lah duduk sini. Duduk sini kawan Kawan orang sini. Kawan baru lama ni. Dengar oi. Mama. Ada kawan sini. Dua kasta. Ada orang lain. Kalau minum mama. Pas sini kau ni cerita. Awak ke mama? Aku mama. Tidak sana. Oh, tak ada tebang. Kena guna tali yang hayak kok. Tali yang hayak. Kau bakar tali yang hayak tu. Tali yang hayak. Ada 2 ekor. Lihat dia. Lihat dia. Okay. Mak luang. Mama. Orang dia tekuk aku. Orang dah orang ke mama. Orang tekuk aku Aku pun kira kok. Aduh, mau umpan 2 kilo, 2 bayar umpan. Apa banyak Dengan abang pun nak kira kok. Sniper. Dia bahak bau. Dia bahak atas bahak bau. Tengok siapa yang kena. Oh. Oh, jatuh bang.
Pandai abang mancing. Mancing. Oh, bahang lalu. Oh. Bejo. Bahang lalu. Sepatah dua kata. Alhamdulillah rezeki Allah. Amin, amin, amin. Mantap ah. Atur bahang celah. Dia bagi sekat seorang tu upang. Oh. Abang dia juga. Bahang dia. Jatuh bahan lalu. Tang saja Hai. Oi. Waduh, dah lah baik dengan orang. Mana dah? Patut bukan rasa lain. Dia mana pondok? Dia mana pondok ni, Mak? Dah aku mah tahu. Aku berhabis hujan ni. Ataupun main speed pula. Sebab nak buat apa sih? Berhabis hujan. Berhabis hujan. Apa dah ni? Yang lepar kat angkang ni. Gerak. Buka dah. Derek terbuka. Oh. Rasa. Ha? Ada sauk? Oh, guess stripe tak kita tak umpau ini. Oh, sniper. Oh, alhamdulillah. Red sniper. Mantap. Mantap. Sniper. Padu. Sebaik aku mancing ini. Tu dia. Ikan pertama kita. Bukan calang-calang SP Kang. SP Kang pun jadilah. Janji ada lesen. Oh. Ikan pertama kita, geng. Red sniper. Aduh. Tu dah. Padu. Woi. Kapu. Oh. Abang yang A itu. Oh, bercerak-cerak. Oh, lokor putus kali tu. Putus dah. Oh, tu dia. Oh, kapui. Apa kali pada jet? Mana je? Dia punya pasar. Dia punya pasar. Oh, tu dia. Oh, doi. Hybrid. Sabar. Alhamdulillah. Mari jauh-jauh ikan putih. Aduh. Baik. Oh, dia. Oh, hikil. Tak lembu. Aduh, lepas mula. Apa? Pandai abang mancing. Bagi jauh yang ikan putih tu nak main. Itu pasal. Lepas mula. Nak tarik pajuk tadi. Apa pun makan dulu. Bapak ah.
Tak macam tak ikhlas. Oh, macam malba kali. Makan nasi dulu. Okey geng, kita try pakai SP warna ni pula geng. Kita pakai SP warna hijau orange. Tengok ada gasok ke tak ada gasok. Nah, tengok ah. Stay tune. Oh, mama pandai bang mancing. Senyum sikit bang, senyum sikit bang. Wah, gila. Ni kolam ni sepoh ni. Oh, tengok. Oh, mantap bang, pandai bang mancing. Oh, nak ambil sahur ke? Oh, dah ke? Oh, okey. Ikan pandai tak orang nak sahur? Aduh. Baru dengar bercerik. Oh. Oh, ngang. Oh. Wala. Oh, kapu sangat. Kalau lah macam tak ada saut pun. Ada. Tak saut. Kejap bang. Sekejap bang. Saut on the way. Oh, hedah. Oh, bantah. Alhamdulillah. 2 kilo. Marak oh. Bantal. Bapok bantal. Macam mana ni geng? Tak ada ketuk lagi ni SP. Oh, tak ada ketuk SP. Malang lah ni. Dalam ada masa sejam lagi. SP kurang menjadi. Sebab aku jarang main kolam ni geng. Jadi aku tak tahu spot dia kat mana. Kalau orang main biasa kolam ni, dia akan tahu spot ikan makan kat mana. Tapi sebab aku jarang main, jadi aku tak tahu spot dia kat mana geng. Jadi susah sikit lah nak target ikan ni kat mana. Jadi susah. Tu. Kita terang tunjuk SP tengok mana tahu ada orang ada ambil kan. Try arrow kan. Mu merah nak jual. Merah aku Merah nak jual. Nak? Ambil. Oh ya. Biasa orang jual apa? Oh, nak tahu. Bagasan dia Berapa? 50. Ha? Pasal saya nak keluar ni. Ada standard 50. Pasal saya. Ambil lah, ni belajar dah. Dah apa? Nego. Ya. Berapa betul? Aku ambil 8,5. Last cast of the day. Oh. Dah lah awak jual lah. Okey geng, maka berakhirlah sudah aku mancing hari ni. Hari ni pakai SP tak menjadi geng. Jadi aku bakar umpan lah. Aku bakar umpan ikan. Dapat seekor. Tu mak ayah kita pun dapat seekor kot lah. Tak kumpau lah. Kira hari ni tak kumpau. Kita mancing dekat ni geng. Dekat Kailah. Kat Baluk. Maksud dia hari ni semua ada ikan. Tak ada lah yang kumpau. Alhamdulillah geng. Okey geng, tu je lah video aku. Semoga korang semua terhibur geng. Okey, apa-apa pun gerak dulu geng. Ciao. Korang mantap geng. Ciao dulu, gerak dulu. Bye bye. Assalamualaikum.